What's up guys, dan selamat datang ke channel Pebros. Dan untuk video hari ni kita akan mengunboxing dan review starter deck terbaru daripada Monster Galaxy Card, iaitu starter deck Gentar. Right, so starter deck ni first release, early release dekat Bukit Jalil Pavilion tak silap saya, di mana korang kena beratur memang panjang. Tapi saya beli lambat sikit daripada Galactic Comics, di mana dia orang buat pre-order. Dan seperti biasa, starter deck ni berharga RM22.90. So jom kita review kotak dia dulu. Alright, so daripada depan korang boleh nampak macam biasa ada 3 poster dan juga kad tambahan, 3 kad tambahan, tulisan starter deck, dan kita boleh nampak final form raksasa di situ. Ada buah-buah gentar dan penampakan mecha gentar di depan set ini. Memang nampak wow, memang menarik sekali. Grade A tu. So ni gentar starter deck. Di belah kanan kita ada QR code cara bermain Galaxy Card. Dan daripada apa yang saya tengok daripada kotak ni, korang boleh nampak dia ada theme graffiti dan theme punk style, di mana korang boleh tengok atas ni. Memang smart guys, serius saya kata. Dia punya graffiti style tu memang really nice. Gentar strong. Kat sini ada tulis number 1. Sini pun ada tulis strong juga. Dan belakang pun dia ada tema cartoonish dan right, jadi saya memang minat sangat dengan style begini. Korang boleh nampak style punk graffiti dia memang nampak unik sangat lain daripada starter deck yang lain. Dan kat belakang kita boleh nampak poster mega yang menggandungi 18 card dan satu extra poster. Sekejap saya klikkan. Alright, satu poster tambahan dan juga 3 kad tambahan tu, 3 kad rosom, 1 HP marker dan juga 1 kad cara bermain dan arena map. So memang kotak ni the wall box theme dia memang punk graffiti style, memang smart. Alright, jom kita buka kotak dia. Dia punya graffiti kat sini memang smart guys. Gentar strong. Time korang buka tu kan, smart, saya suka dengan style ni. Right, so macam biasa dia ada protective case yang cover card tu. Dan kita ada arena mat. Jom kita tengok lihat arena mat dia. Memang style graffiti punk gitu, memang nampak smart. Ada mecha gentar kat sini dan final form raksasa. So bagi saya nampak lawa lah, cuma mungkin agak serabut sikit bagi yang time nak bermain kan. Mungkin korang lagi prefer macam starter deck Ultimate Celebration, di mana design arena map dia lebih simple dan tak terlalu distracting. Macam ni macam distracting sikit. Right, so kita pergi balik kepada card kita. So jom kita buka dan kita keluarkan satu. Right, so apa kata kita macam dulu juga, kita letakkan kad special ni semua kat belakang. Okay, so kita tengok daripada depan dulu lah, kad biasa dulu. Right, first card kita ada Adudu. Ini versi time dekat Art Gentar kan. So grade B, HP 140 dan attack 100. Attack tambah 40 jika kad jenis probe ada dalam deck. So korang kena main dengan probe sekali lah. Next kita ada probe. Alright. Ada probe. So ini kad sokongan. So diorang nak buat karakter pun boleh jadi kad sokongan okay. So kita ada pilih 3 kad dari zone kalah dan letakkan kad tersebut di tangan anda. Wow. Agak kinda good. Next kita pergi ke Maharaja Ramos pun muncul balik dalam starter deck ni. Kita ada final form dia, tapi dia muncul sebagai kad sokongan di sini, di mana HP tambahan 60. Tapi art dia memang nice. Wow, smart. Kita ada Mas Cacis. Lama dia punya elektrik tu. Ni kalau jadi kad grade A ni guys, serius lah. Elektrik tu memang smart. Saya suka elektrik. Ada efek-efek macam tu. So grade B, Mas Cacis, 180 HP dan 140 attack. Efek dia adalah ambil semua kad di zone kalah dan letakkan kad-kad tersebut di tangan anda. Wow, ambil semua je.
lain macam. Dan next kita ada Mas Mana. Alright, effect dia ambil 3 kad dari bahagian atas deck dan letakkan di tangan anda. Dia grade B, 120 HP dan 100 attack. Okay, aura dia nampak smart tak? Aura biru-biru gitu. Okay, kita ada Alpha Tumbosor. Right, so saya rasa so far memang Tumbosor ni memang setiap kad dia HP dengan attack dia memang tinggi-tinggi. So kalau korang nak buat deck, saya rasa better ada Mamat ni. HP dia 180 dan attack dia 140. Dia punya effect, susun semua kad dari tangan ke dalam deck dan ambil 3 kad paling atas. Okay, so korang kena susun, lepas tu ambil 3 random juga. Next kita ada Mas Mara. Wow, alright. Dia punya effect, alamak, dia punya effect elektrik tu guys, saya memang solid. Chef Kiss, effect elektrik tu memang saya minat sekali. Mas Mara grade B, 140 HP dan juga 100 attack. Tiru kad lawan yang berada di zon aktif. Okay, so korang boleh tiru efek kad lawan, tapi kad ni korang hanya boleh guna kalau korang pernah gunakan kad Mara, macam evolution kad lah macam tu. Okay, kita ada kad Awesome Eye. Right, so kali ni visualize dia agak simple. Korang ada Boboiboy Elemental tahap 1 dengan dia punya background biasa, Eye, daun dan juga api. Oh ok, api ni saya rasa macam lawa. Dia punya efek belakang tu nampak smart, bukan macam api biasa. Ok, next kita pergi kepada card grade B, Ya 100 HP dan 120 attack. So dia punya efek attack tambah 40 jika menang awesome pertama. Attack menjadi 160 selagi kad berada di zon aktif. Alright, menarik. Ying full lama guys. Okay, Ying smart tu. Serius saya kata dia punya background tu memang nampak nice. Korang boleh nampak dia punya jam puasa masa dia tu. Serius lawa awak, serius lawa. Ni kalau grade A ni saya rasa memang top dia punya art. So grade B, Ying 120 HP dan 80 attack. Larian laju, serangan pertama pihak lawan tidak berkesan. Alright, tak berkesan. Kita ada kad sokongan Ochobot. Ambil 3 kad teratas deck dan letakkan di tangan. Alright, menarik. Kita ada Qualibot. Alright, so ni daripada Genta punya arc memang. Qualibot 60 HP, 20 attack, grade C je. Alright, so kita pilih satu kad dari zon menang pihak lawan dan letakkan kad tersebut di tangan pihak lawan. Next kita ada Boboiboy. Alright, Boboiboy grade C, 80 HP dan 60 attack. Pilih 2 kad jenis Boboiboy yang tidak bersyarat dari deck, zon kalah atau zon menang, dan letakkan kad tersebut di tangan anda. Oh, korang boleh ambil 2 terus bukan 1. Okay, kita nampak Mekamato grade B, 140 HP dan 80 attack. Attack tambah 20 untuk setiap kad yang berada di zon kalah sendiri dan zon kalah pihak lawan. Wow, ok, so ni macam jenis stat lah, banyak-banyak. Smart juga dia punya perisai ni, armor Mekamato ni. Saya tak tahu yang ni jenis versi 1, tapi memang wow, solid. Kita ada Boboiboy Halilintar, 100 HP dan 80 attack. Cari kad gempa dari deck dan letakkan kad tersebut di tangan anda. Ok, so memang deck ni memang, dan nama pun deck Genta kan, so dia spesifik untuk build around Genta, untuk korang build si Genta tu. Next kita ada Pipi Zola dan Papa Zola sebagai kad sokongan. Efek kad sokongan lawan tidak berkesan. Oh, so dia counter lah macam tu. Kita ada Boboiboy Gempa. Ok, so kalau tadi kad Boboiboy Halilintar cari Boboiboy Gempa, yang ni cari Halilintar pula. Cari kad Halilintar dari deck dan letakkan kad tersebut di tangan anda. 100 HP dan 80 attack. Ok, kita ada Tarian Gopal Pot. Ok, so ni dia siap letak dia punya tarian lagi. Tarian Gopal terlalu dahsyat. Serangan pertama pihak lawan tidak berkesan. Wow. Serangan pertama tidak terberkesan terus guys. 80 HP dan 60 attack. Seterusnya kita ada kad sokongan Mecha Bot. Ok, memang attack tambah 60. Smart.
kita ada Rosaksa sebagai grade B. Apa, walaupun grade B tapi dia punya HP dan attack tu memang banyak guys, 160 dan 140. Ni saya rasa form dia belum final lagi, bila dia masih berada dekat kilang tu tak silap saya. Okay, ambil satu kad jenis Rosaksa dari deck dan letakkan kad tersebut di tangan. So kita boleh main ambil je. Dan kita ada Mara. Okay, so Mara macam agak random juga kat sini. 40 HP dan 40 attack. Serangan pertama pihak lawan terkena pada diri sendiri. Okay. Dan kita ada Fang, grade B, 120 HP dan 80 attack. So efek dia adalah pemilik kad ini boleh buang kad dari tangan ke zon kalah sendiri. Attack tambah 40 untuk setiap kad yang dibuang. So korang macam sacrificekan kad korang dan bagi banyak kad yang korang buang, lagi tinggi korang punya attack. So let's say 40 memang bergantung kepada berapa banyak korang nak buang lah, yang korang nak buang. Next kita ada okay, Orchobot lagi. Saya tak tahu berapa banyak kad sokongan Orchobot ada dalam set ni, tapi kita dapat lagi. Kali ni art dia lagi lawa daripada yang tadi punya, nampak smart sikit. Tukarkan kad di zon aktif dengan kad tidak bersyarat dari deck dan aktifkan efek baru kad tersebut. HP kembali penuh pada kad yang baru. So korang swap kad. Next kita ada Adudu lagi, tapi kali ni asal dia macam sama je. Okay, cuma posing lain. Adudu 120 HP dan 100 attack. Serangan pertama kad lawan tidak berkesan. Solid. Next kita ada Kuali. Kali ni bukan Kuali bot tapi Kuali biasa, 80 HP dan 60 attack. Automatik menang jika terdapat minimal 5 kad di zon kalah. Automatik menang terus guys. Dan kita ada The Star, iaitu Gentar. Okay, so wow. Okay, dia punya kad ni memang art lawa. Serius, saya memang minat elektrik ni. Saya dah kata beberapa kali dah tadi, elektrik ni memang smart guys. Serius, terlalu smart. Kalau tukar jadi grade A ke grade S, memang akan nampak wow lah. Macam Cyclone Fury dalam Cyclone Fury bawa Belium S dia, macam tu lah. Dan ni korang boleh tengok grade B, 200 HP dan 100 attack. Tapi macam biasa lah, sebabkan dia fusion, dia bersyarat korang kena pakai Boy Gempa dan Halilintar dulu sebelum korang nak main Gentar ni. Tapi saya kata dia punya arts, dia punya dynamic tu lagi better daripada Techno Breaker punya card yang Gentar juga. Sebab elektrik tu memang enhancekan dia punya futures tu. Smart. Attack tambah 60 setiap kali kalah dalam kosong. Macam biasalah, Gentar kena kalah dulu baru dia boleh padu. Next kita pergi kepada Gopal. Pilih maksimum 3 kad sokongan dari zon kalah dan letakkan kad-kad tersebut di tangan anda. Jika kurang dari 3 kad, ambil 1 atau 2 kad. Menarik. 100 HP dan 80 attack. Okay, kita ada kad cara permainan. Macam biasalah, kad cara permainan. Kad cara permainan ni juga ada, dia sekalikan dengan kad chop, sama macam Ultimate Celebration. So kalau korang nak pergi tournament, bolehlah korang cop macam tu je. Dan kita ada marker, HP marker. Okay, kali ni memang nampak nice dia punya style tu, punk and graffiti style. Nampak unik sekali, lain daripada yang lain. Belakang dia pun macam ni. Okay, belakang dia macam sama je. Okay, kita move kepada dia punya card special guys. So dalam ni kita ada berapa kad special? 3 kad special. Okay, jom kita check. Yang first, yang paling depan sekali dalam set, iaitu Mecha Gentar. Foil dia kalau pakai ni memang lawa guys. Serius, nampak tu dia punya rainbow tu. Okay, so dia adalah grade S dan 260 HP, 240 attack. Mecha Gentar ni korang kena pakai Boy Gentar dulu. So agak leceh lah, sebab sebelum pakai Gentar pun korang kena cari Gempa dengan Halilintar dulu. So memang susah sikit, tapi memang lawa. Ni saya rasa lagi better dia punya art lah. Kalau art dia saya rasa lagi better daripada SR punya. Sebab korang boleh tengok close up dia. Lepas tu si ada elektrik lagi tu. Memang nampak elektrik tu kalau kat grade A masih lawa guys, yang saya kata tadi.
So efek dia automatik menang jika berlaku seri ketika kad ini berada di zon aktif, bukan hanya untuk osong pertama sahaja. Oh, so kalau seri korang automatik menang lah. Dan bukan untuk yang first osong je, korang boleh repeat kalau ada seri. Nice, solid. Next kita ada Rosaksa Final Form. Okay, so ni lain daripada Rosaksa yang tadi sebelum ni. Ini final form dia di planet Machina. Memang lawa saya kata. Macam biasa dia punya electric effect tu memang tambah wow lagi dekat effect ni. Dan korang boleh nampak memang macam banyak benda lah yang tengah berlaku dalam kad ni. Efek dia pun nampak smart. Efek lihat deck pihak lawan, pilih satu kad dan tiru efek kad tersebut. Wow. Okay, tapi macam biasalah kalau final form korang kena pakai dia punya previous dulu. Rosaksa biasa kita ada 240 HP dan 200 attack. Oh, tapi tekstur dia memang lawa guys. Korang boleh nampak belakang dia tu, background tu. Dan tambahin elektrik tu, elektrik kuning lain daripada gentar punya. Macam gentar merah putih kan, ni kuning putih. Oh, memang nampak, bagi saya macam Rosaksa ni lagi smart lah sebenarnya, dia punya arts tu. Next kita pergi kepada Jojo. So sebenarnya Jojo ni agak random lah, sebab dia tak muncul pun dekat Boy Galaxy ni. Tak tahulah kenapa diorang add, tapi memang nice juga diorang add karakter-karakter lama ni. So kita boleh mengimbau balik. Dan dia punya efek api tu pun memang nampak smart. Tapi cuma mungkin sebab background dia terlalu kosong kot. Kalau korang boleh nampak macam Rosaksa nampaklah penuh kan. Korang nampak macam-macam berlaku. And mecha gentar ni pun korang boleh nampak macam dia ambil full up and close up. So nampak nice. Tapi Jojo ni mungkin nampak macam kosong sikit, tapi still nampak api-api tu nampak nice lah. Dia punya pukulan tu, wow, smart. Right, so dia 100 HP, 80 attack. Dan dia efek dia adalah tiru HP dan attack kat lawan. Oh, okay, nice. Smart. Dan last kita ada mecha gentar lagi. So ada 2 mecha gentar dalam set ni, dalam starter deck ni. Cuma yang ni, yang ni pun nice juga. Saya suka dia punya posing tu. Dia punya macam gitar lah. Dia punya posing macam tu, smart. Dan kali ni dia punya HP dan attack lagi banyak je daripada S punya grade. 280 HP dan 260 HP attack. So 20 lebih lah daripada ni, daripada S punya. Korang tengok tu, perbezaan dia 20. And arts ni pun saya rasa wow, nice. Electric tu memang menambahkan lagi dia punya keunikan dia. And then dia punya efek alihkan 2 kad dari zon menang pihak lawan ke zon kalah. Wow, smart. Memang nice. Okay, so far saya rasa 4 kad special ni memang nampak better lah daripada Techno Breaker punya set. Macam dia orang improve banyak sangat. So jom kita buat poster dia orang pula. Jadi inilah dia guys, mega poster bagi starter deck gentar. So memang very nice poster ni. Korang dapat 3 kad special dekat poster yang mega ni. Dan to be honest, saya lagi suka bahagian belah kiri sebab nampak macam lagi unik dia punya visual effect tu. Asyik ada kilat. Lepas tu ada aura angin macam tu. So nampak macam lagi unik. Manakala kat sebelah sini mungkin halilintar je yang macam dengan Mechamato nampak smart sikit. Yang lain macam kad biasa je. Sebelah nampak macam lagi dynamic lah bagi saya. So ini mega poster dia, nampak nice. Dan Jojo kat situ agak random tapi tak apalah. Yang lain pun ok je. Next kita ada dia punya satu poster tambahan. So dalam poster ni kita ada S Mecha Gentar dan Boy Gentar and dia punya gang lah. Satu team dia. Nampak nice macam, sebab Mecha Gentar ni kalau korang cut dia saja, korang akan nampak dia punya bahagian badan dan cut off kat dia punya arm tu. Jadi kalau korang gabungkan sekali dengan Yaya dan anjing ni, memang korang nampak satu full upper body dia lah, dengan tangan dia, lengan-lengan semua. Memang nice. Lagi kat Yin ni, saya memang sangat suka dengan Yin ni sebab
Dia punya belakang effect tu memang nampak lawa. Gentar pun lawa agak. Kalau nampak elektrik dia memang mengalir sampai ke bawah, lepas tu ke atas, ke gentar, mecha gentar. Yang kita dapat 3 kad tambahan, iaitu Mara Raksasa dan Mecha Bot dengan dia punya unit style sendiri, background biasa. Nampak nice lah sebab dia punya arm tu menjalar sampai ke kad lain. And then kita ada kad Awesome. So overall not bad lah starter deck ni. Memang saya rasa so far mungkin ni salah satu starter deck kegemaran saya. Dengan dia punya kad special memang nampak nice. Dia punya HP marker pun memang solid, nampak unik lah. Story nama bersama. So itu saja untuk video hari ni. Bye bye guys.